Universiti Tun Hussein ON Malaysia sentiasa menitikberatkan aspek keselamatan dan kesihatan semua warganya, termasuk staf, pelajar serta orang awam yang berada dalam kawasan universiti. Bagi memastikan sebarang risiko berkaitan bahan atau ejen biologi sentiasa berada dalam kawalan, langkah mitigasi yang praktikal dan berkesan mestilah diambil. Sehubungan itu, semua warga universiti yang ingin membawa masuk atau mengendalikan bahan atau ejen biologi berisiko diwajibkan untuk membuat pemberitahuan rasmi berkaitan aktiviti dan penggunaan bahan tersebut di UTHM. Tindakan ini amat penting bagi memastikan pematuhan kepada Akta Biokeselamatan 2007 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Biokeselamatan merujuk kepada teknologi, prinsip pembendungan dan amalan makmal yang baik yang dilaksanakan untuk mencegah pendedahan tidak sengaja kepada bahan atau ejen biologi, serta mengelakkan pelepasan tidak terkawal ke persekitaran. Ejen biologi merujuk kepada mikroorganisma seperti bakteria, kulat, protozoa, virus, biotoksin, zarah atau bahan lain yang berupaya menyebabkan jangkitan. Ejen ini boleh berlaku secara semula jadi atau diubah suai secara genetik dan berpotensi menyebabkan jangkitan, alahan, ketoksikan atau kemudaratan kepada manusia, haiwan atau tumbuhan. Ejen-ejen biologi ini merupakan hazard biologi yang boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan manusia, keselamatan haiwan, kesejahteraan tumbuhan, dan kelestarian alam sekitar. Sekiranya anda ingin membawa masuk dan menjalankan aktiviti yang melibatkan ejen biologi, anda hendaklah 1. Mengenal pasti ejen biologi yang hendak digunakan. Kenal pasti dengan jelas jenis ejen biologi yang akan dibawa masuk dan digunakan dalam aktiviti tersebut. 2. Menyimak Pathogen Safety Data Sheet. Rujuk Pathogen Safety Data Sheet bagi ejen biologi tersebut untuk membuat penaksiran risiko. Penaksiran ini penting bagi menentukan kumpulan risiko atau risk group, RG, serta tahap biokeselamatan yang sesuai. 3. Menentukan tahap biokeselamatan. Tahap biokeselamatan diklasifikasikan kepada 4 tahap utama iaitu: pertama, tahap biokeselamatan 1 atau BSL 1. Ejen biologi yang tidak menyebabkan penyakit pada manusia yang sihat. Kedua, tahap biokeselamatan 2 atau BSL 2. Ejen yang boleh menyebabkan penyakit ringan dan memerlukan langkah keselamatan sederhana. Ketiga, tahap biokeselamatan 3 atau BSL 3. Ejen yang boleh menyebabkan penyakit serius atau berpotensi maut melalui pendedahan udara dan memerlukan keselamatan ketat. Keempat, tahap biokeselamatan 4 atau BSL 4. Ejen yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi menyebabkan penyakit serius atau maut tanpa rawatan atau vaksin yang berkesan, memerlukan kemudahan khas dengan kawalan maksimum. 4. Memeriksa dan menyimak fasiliti yang diperlukan. Pastikan fasiliti yang sesuai tersedia di premis sebelum aktiviti dijalankan. UTHM hanya mempunyai fasiliti makmal biokeselamatan tahap 1 dan tahap 2 sahaja. 5. Membangunkan prosedur kerja selamat atau SWP. Sediakan dan kemukakan prosedur kerja selamat yang terperinci bagi aktiviti yang akan dijalankan. 6. Pengisian borang pemberitahuan aktiviti dan penggunaan bahan atau ejen biologi. Staf UTHM hendaklah mengisi borang pemberitahuan penggunaan bahan atau ejen biologi. Borang tersebut boleh dimuat turun melalui laman web rasmi pejabat OSHA. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah ditandatangani dan diserahkan kepada penyelaras biokeselamatan untuk tujuan semakan. Dan kemudian, borang yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada pegawai biokeselamatan untuk semakan dan kelulusan. 7. Aktiviti yang melibatkan organisma hidup yang diubah suai, LMO atau GMO. Jika aktiviti yang melibatkan organisma hidup yang diubah suai, LMO atau GMO, penyelidik perlu mengisi borang E yang disediakan oleh Jabatan Biokeselamatan. Ini kerana aktiviti yang melibatkan LMO atau GMO perlu mendapatkan kelulusan pihak NBB dan GMAC sebelum aktiviti dijalankan. Untuk panduan pengisian borang E,
sila rujuk Pegawai Biokeselamatan UTHM di Pejabat OSHA. Di UTHM, Jawatankuasa Keinstitusian Biokeselamatan atau IBC ditubuhkan bagi memantau dan menguruskan pematuhan terhadap keperluan perundangan berkaitan biokeselamatan. Berikut adalah ahli IBC UTHM yang berperanan sebagai platform utama dalam membincangkan serta memastikan pengurusan risiko berkaitan bahan dan ejen biologi sentiasa berada dalam keadaan yang baik, selamat dan terkawal. Kegagalan membuat pemberitahuan boleh mengakibatkan tindakan penalti. Jika individu gagal membuat pemberitahuan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jika kesalahan dilakukan oleh badan korporat, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000. Pematuhan terhadap keperluan pemberitahuan adalah penting untuk menjamin keselamatan dan mengelakkan tindakan undang-undang. Untuk maklumat lanjut berkaitan aktiviti penggunaan bahan atau ejen biologi serta prosedur yang perlu dipatuhi, anda boleh menghubungi Jawatankuasa Keinstitusian Biokeselamatan atau pegawai kami di Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau layari laman sesawang rasmi Pejabat OSHA di www.osha.uthm.edu.my. Kerjasama anda dalam memastikan pematuhan terhadap garis panduan biokeselamatan amat dihargai demi keselamatan bersama. Dan ingatlah, safety is everyone's responsibility.